Tahukah koma di tengah-tengah kepesatan Bandar Seri Botani Ipoh tersegam sebuah masjid kayu yang sangat unik. Sekali pandang ia nampak seperti rumah tradisional Melayu lama. Tapi sebenarnya ini adalah Masjid Kampung Teluk Memali, sebuah masjid berusia 116 tahun yang mempunyai kisah penghijrahan yang luar biasa. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi koma. Aku hari ni ada dekat Masjid Kampung Teluk Memali di Seri Bougainvillea, Bandar Seri Botani. Jadi hari ni aku ada sikit perkongsian yang nak ceritakan dengan koma lah. Sebab masjid ni aku rasa menarik dia punya info yang aku baca sikit artikel dia lah. Sebelum ni masjid ni dah ditinggalkan selama 40 tahun di Kampung Gajah, Perak. Jadi untuk mengekalkan warisan masjid ini, diorang pindahkan daripada Kampung Gajah ke Bandar Seri Botani Ipoh. Mohon koma, kita tengok dan menghayatilah sejarah yang ada dekat sini. Aku akan ceritakan sikit apa yang ada. Okey, mohon. Masjid ini asalnya dibina pada tahun 1910 di Kampung Teluk Memali, Kampung Gajah, Perak. Bayangkan masjid ini diperbuat daripada kayu cengal dan jati tanpa menggunakan paku besi yang banyak. Namun, setelah penduduk kampung berpindah akibat projek rancangan penempatan semula, masjid ini terbiar sepi selama lebih 40 tahun di pinggir Sungai Perak. Bagi menyelamatkan warisan satu ini, usaha murni telah dilakukan oleh Adsa Arkitek dengan kerjasama Politeknik Engku Omar pada tahun 2016. Masjid ini telah dibuka satu demi satu komponennya, kayu demi kayu, dan dibawa sejauh 65 km dari Kampung Gajah ke Ipoh. Seni binanya sangat klasik, mengikut tipologi rumah tradisional Melayu Perak. Bumbungnya yang berlapis dan ruang balai lintang telah ditambah untuk kegunaan jemaah wanita. Warna kuning dan biru turquoise yang digunakan adalah warna asal masjid ini dahulu, memberikan satu karakter yang sangat menonjol berbanding bangunan moden di sekelilingnya. Kini masjid ini telah hidup kembali. Ia mampu memuatkan sekitar 120 jemaah dan menjadi pusat komuniti bagi penduduk Bandar Seri Botani untuk menunaikan perkara wajib, iaitu solat 5 waktu, kuliah agama ataupun majlis ilmu. Mimbar masjid yang dibuat oleh pembuat mimbar terkenal pada ketika itu ialah Allahyarham Megat Jaafar, iaitu keturunan Megat Terawis. Pada bahagian kerangka belakang mimbar pula tercatat nama pengukir dan tahun yang dibuat. Okey, Umar, aku dapat tahu daripada orang lokal dekat sini lah yang jaga masjid ni. Dia kata kolah ni dia asal dia daripada Batu Gajah, Kampung Gajah. Kampung Gajah, tempat asal dia dipindahkan di sini lah, dekat Seri Botani ni. Ini kolah asal, diangkat pakai kren. Hari yang sama dia bawa dekat sini. Tapak baru ni dia bina semula lah dekat sini. Cukup handai koma masjid ni. Masjid Kampung Teluk Memali adalah bukti betapa indahnya seni bina kita dan betapa pentingnya menjaga warisan sejarah yang ada di negara kita. Kalau koma yang ada di Ipoh ini, mohlah singgah kemari, rasai sendiri ketenangan suasana masjid kayu dekat sini. Okey koma, aku nak habiskan video ni dekat sini. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada aku. Info-info yang ada lah, tak banyak tapi ada. Okey, terima kasih sudi menonton video ini dari awal hingga akhir. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.